أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يا باسط ابسط علينا الخير ووفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق وأعذنا من شر الخلق واختم لنا بالحسنى بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mula daripada malam ni pergi kepada 4 minggu bulan Sya'ban. Jadi esok ni 1 Sya'ban lah. Saya nak mula baca kitab puasa lah, bab puasa. Kerana kita dah hadap kepada bulan puasa Ramadan, maka kita kena buat persiapan lah hukum-hukum sakut paut dengan puasa ni. Lepas tu kalau nak mula rekat-rekat tu tak ada, ya kena mula learning. Ya kena mula learning. InsyaAllah kita akan guna masa 4 minggu. Kita akan ambil benda-benda yang penting-penting di dalam masalah puasa ni. Pertama kali, apa dia puasa? Puasa tu apa dia puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima' dan sebagainya, mulai dari terbit fajar shadiq hingga jatuh matahari dengan dia dan syarat-syarat yang tertentu. Itu adalah puasa. Puasa ialah menahan diri, iaitu diri ni kena off. So ya ibadat yang kita jangan buat, hak lain kena buat. Puasa so ya jangan buat. Jangan buat gapo? Jangan buat perkara-perkara hak membatalkan puasa. Tak. Jangan buat. Kalau semaya kena buat. Hak ni jangan buat, iaitu jangan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa kata benda yang membatalkan puasa? Seperti makan, minum, jima' dan sebagainya. Kita kena menahan daripada makan. Jangan makan, jangan minum, jangan jima' dan sebagainya. Sebagainya banyak lagi lah perkara-perkara yang nak membatalkan puasa. Nanti kita ngaji mula mana kita menahan tadi tu, kita kita jangan makan, jangan minum tu mulai dari terbit fajar shadiq, iaitu mulai masuk subuh fajar shadiq hingga jatuh matahari, sehingga jatuh matahari dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Dengan niat, kalau tak niat tak boleh. Berak saja kalau tak niat puasa. Kalau niat muka lain pun tak boleh. Niat nak lut kuam uan, tak boleh kak. Aku tak saya makan esok. Kenapa nak lut kuam uan? Ambil jap pagi hari hingga sampai jatuh matahari, tak boleh pahala kak. Kena niat. Atau niat ke apa? Niat puasa. Dan syarat-syarat yang tertentu, kena ada syarat-syarat dia. Hak tu dia panggil pengertian puasa. Maka puasa ni ada banyak. Puasa ni ada puasa hak wajib, seperti mana puasa Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, puasa hak sunat, seperti puasa tiap-tiap hari Senin dan Khamis,
puasa hari daripada bulan Syawal. Tak, puasa sunat hari Arafah. Puasa hari yang ke-9 atau hari yang ke-10 pada bulan Muharram, dia panggil puasa Tasu'a, puasa Asyura. Puasa Ayyamul Baid, iaitu hari 13, 14, 15 di tiap-tiap bulan. Puasa Ayyamus Sud, iaitu puasa hari 28, 29, 30 pada tiap-tiap bulan. Dan juga puasa sunat Nabi Daud, iaitu puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Itu dipanggil puasa sunat. Puasa hak makruh. Puasa hak makruh pun banyak, seperti kita puasa pada hari Jumaat saja. Tiba-tiba puasa sunat hari Jumaat. Tak ada kacuh. Jumaat Sabtu, tak ada kacuh. Atau Khamis Jumaat, tak ada kacuh. Jumaat saja-saja makruh. Atau pada hari Sabtu saja, hari Sabtu saja-saja. Hari Sabtu saja-saja. Malaikat betul hari itu hari Arafah, tak apalah. Hak ni saja-saja puasa sunat. Atau pada hari Ahad saja-saja secara tunggal. Maka gapo? Maka makruh. Dan tidak jadi makruh apabila puasa bersamanya satu hari sebelum atau selepas. Tak jadi makruh apabila kita nak puasa hari Jumaat, kita puasa hari Sabtu juga. Contohnya kita nak puasa hari Sabtu, puasa hari Jumaat Sabtu. Atau Sabtu Ahad Senin, Khamis Jumaat, tak apa. Kalau Jumaat saja makruh, Sabtu saja makruh, Ahad saja makruh. Dan juga ada puasa hari, seperti kita puasa pada hari raya haji, raya puasa hari. Nak buat rajin tak, duk puasa sebulan Ramadan tu, berasa sedap kok iya raya aku nak puasa. Apa nama ni? Duk tak cekak sedap lagi kau puasa. Belaya aku hari raya aku nak puasa juga. Belah orang lain nak raya pun. Hari dosa tak boleh puasa. Supaya juga hari raya haji. Tu dak. Lepas tu hari raya Ayyamut Tasyrik, hari yang ke-11, 12, 13 bulan Zulhijjah, hari Gurban itulah. Tu tak boleh juga. Dan juga perempuan yang nak puasa sunat, orang tina yang nak puasa sunat, dia tak minta izin daripada suami dia, tak boleh juga. Orang tina nak puasa sunat kena minta izin daripada suami dia. Kalau suami yang izin tak apa, kalau tak izin tak boleh puasa. Tu dak. Puasa perempuan kedatangan haid dan nifas. Orang mari haid, mari nifas, maka tak boleh. Dan dalam mazhab Syafi'i kita puasa 15 akhir bulan Syaban, tak boleh puasa haram. 15 akhir bulan Syaban. Malaikat orang duk puasa dah. Misalnya hari 14 dia duk puasa dah, hari 13 atau awal Syaban dia puasa dah sehari. Gi 10 Syaban dia duk puasa pula. Dia puasa dah sehari. Di separuh awal tu, maka dia boleh puasa sambung. Dia boleh puasa sambung. Hak tu dia panggil di antaranya puasa-puasa jenis puasa. Maka hak kita nak cara, kita tak save cara hak lain, kita nak cara puasa Ramadan. Kerana kita nak masuk bulan Ramadan dah ni. Tu kita nak masuk bulan Ramadan. Mana dalil? Dalil kita berpuasa pada bulan Ramadan ni, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Tu yang panggil dalil. Adapun ayat hak mana? Ayat hak kata ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tu dia tak tunjuk kata fardu Ramadan, fardu puasa saja. Buat ayat ni turun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi umat Islam tahu kata ada puasa hak wajib di atas umat Nabi Muhammad. Tak tahu lagi kata rupa lagu mana. Kemudian ayat hak sani. Ayat 100 hak sani 183 dak surah Baqarah. Lepas pada tu pula tu ayat syahrul ramadhanal ladzi orang Islam baru tahu kata puasa hak wajib tu bulan Ramadan sebulan. Sebab dia tak suka puasa hak wajib nak ummah. Setiap umat ni tak puasa, dia tak suka. Nak umat tu ada belaka ibadat puasa. Sebab sebut kata manusia, ia tak boleh tinggal puasa. Kalau dia nak sepenuh hidup dia kena ada. Syariat puasa tu dia kena ada. Maka umat Nabi Daud umat Nabi Daud puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Mari Nabi Musa puasa sehari buka 2 hari, puasa sehari buka 2 hari. Tu. Mari Nabi Muhammad tak ada kena puasa. Malaikat boleh Ramadan sebulan ya, tapi kena turut-turut sebulan penuh. Tu. Bermakna kata semua syariat tu, semua ummah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada belaka syariat puasa. Ada belaka syariat puasa. Sebab apa? Sebab puasa ni dia buat manusia ni kau sihat, kau bijak, kau kuat tubuh badan dia, kau kuat iman dia, kau kuat roh dia. Puasa ni. Sebab tu setiap umat ada belaka. Hak tu dalil daripada Quran dan dalil daripada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wal haji wa saumi ramadan. Ni wa saumi ramadan. Jadi Islam itu terbina di atas 5 rukun. Di antaranya iaitu wa saumi ramadan, puasa bulan Ramadan. Dan ulama telah ijma' di atas wajibnya puasa Ramadan. Ulama ni ijma'. Lepas daripada Quran dan hadis, ulama ya ijma'. Bermakna kata tak ada seorang habuk di kalangan ulama hak kata tak wajib puasa Ramadan. Tak ada seorang habuk, semua ijma'. Puasa adalah syariat umat-umat dahulu, tetapi difardukan dan ditentukan pada bulan Ramadan adalah di antara khususiyat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuluh ayat saat ni lah. Syariat dulu-dulu pun ada dah puasa, tapi satu bulan 29 hari atau 30 hari. Ada dua tu ya puasa. 29 atau 30. Tak ada 28, tak ada 31. Ya ada 29 dengan 30 ya. Sebulan penuh bulan Ramadan tu adalah setengah daripada khususiyat, keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan difardukan bila Difardukan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Setelah mana Nabi hijrah pergi kepada Madinah 2 tahun, tahun yang kedua pada bulan Sya'ban. Moga nak puasa Ramadan ni. Maka ya syariat pada bulan Sya'ban. Wahyu turun pada bulan Sya'ban. Tahun yang kedua Hijrah. Bermakna kata Nabi dia sempat puasa 9 tahun. Nabi sempat puasa 9 kali. 9 kali Ramadan umur hidup dia. Moga tahun yang kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang meninggal 10. Tu. Tahun yang pertama tak ada lagi. Nabi sempat puasa 9 tahun, 9 kali. Nabi dah 9 Ramadan. Lepas tu dalam 9 Ramadan tu hak cukup 30 hari tu dia panggil 1 kali ya. Hak cukup 30 hari tu 1 kali ya. Hak lebih lagi 29 belaka. Hak lebih lagi 29 belaka. Di sini ulama sebut hikmah
Hikmahnya nak goyak kata tahun mana hak kita puasa 29 supaya pahala hak kita puasa cukup 30. Supaya tak ada kurang. Nak kata aduh tahun ni kurang pula dah. Aduh buat sedap. Tahun ni kurang pula dah 29 pula dah. Jadi kurang dah lah. Aduh, dak tak kurang lagi. Supaya tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia des 9 kali, 8 kali hak 29. Sekali saja hak cukup 30. Hak tu hikmah dia panggil. Hikmah yang Allah Taala nak goyak kepada kita bahwasanya puasa Ramadan tahun mana-mana jika 29 hari pun maka pahala itu serupa sahaja. Tak? Tu pahala serupa sahaja. Apakah hukum bagi orang yang meninggal puasa Ramadan tidak ada keuzuran? Apakah hukum bagi orang yang tinggal puasa bulan Ramadan dalam hal keadaan dia tak ada uzur gapo? Puasa Ramadan adalah satu rukun daripada rukun-rukun Islam dan suatu ibadat yang diketahui dalam agama secara darurah, iaitu tanpa perlu kepada kesusahan berfikir, bahkan semua orang Islam mengetahui kewajibannya. Oleh demikian itu, bagi orang yang tinggal puasa hal keadaan dia ingkar kata puasa tu tak wajib, maka jadi kafir. Adapun bagi orang yang tinggal puasa tetapi dia kata malah sahaja, hukum tetap wajib di atas dia tapi dia malah, macam-macam lah alasan dia. Tapi apabila kita tanya dia wajib, bahkan kamu tak puasa, itulah puasa tahu tu. Aku nak tinggal tak boleh tengah hari berasa nak lalu misalnya, lepas tu tak wajib kan, jangan buat main gitu jatuh agama. Ya apa sedap main buat tak wajib itu jatuh agama. Lepas tu mu tak puasa, nak buat kan dosa. Ya tahu dosa besar pula tu, nanti qada. Tu setara tu dia panggil dosa besar. Dosa besar, maka dosa besar ni dia tak akan hilang melainkan kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat serta dengan qada. Jangan buat main hari ni tak puasa, gamak ke esok bermasuk tarpe, lepas dah tu tak kena qada dak, ya kena qada situ. Taubat Allah Taala tak terima kalau kita tak qada. Ingat molek benar hak kita tinggal daripada benar wajib kita bertaubat. Gapo makna taubat? Iaitu kita sesal. Yang kedua kita azza. Yang kedua tinggal benar tu. Dan yang ketiga azza kata tak sebuat dah. Yang keempat kalau ada benar hak wajib kena qada. Kena qada. Ni taubat saja, tak qada tak adil. Dah. Tu tambah qada selagi. Tak puasa hari ni jangan berasa kata nak lepas, tak lepas. Kena qada situ dah. Tu yang panggil bagi orang hukum bagi orang meninggal puasa Ramadan kita kena becek dua. Ya tak puasa kerana apa? Kerana dia kata tak wajib, jadi kafir. Jadi kafir. Kalau dia sekadar kata malah, aku tak boleh tengah hari, sekadar dosa besar, fasik dosa besar, maka dosa besar yang nak dihapus ni iaitu kena bertaubat serta dengan qada kata puasa dia hak dia tinggal tu. Habis dah? Baik. Lepas tu kita nak cek kata masuk bulan Ramadan ni dia ada banyak. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW tu, soalan tebak ni kita tak payah ngaji lala ni sebab mudah lah ni, nanti dengar cuk lasa ya. Nanti dengar cuk lasa ya. Malaikat dalam kalangan kita ni ada orang pandai tengok anak bulan. Ia boleh tengok anak bulan. Misalnya dia nampak, dia tengok anak bulan, dia pandai. Anak bulan nampak, tiba-tiba dia mau perakat atau tak nampak lagi, dia wajib puasa je. Ya sore tu wajib puasa. Tu. Nampak tu? Tapi kalau ia tengok anak bulan tak nampak. Tapi cuklah perakat dah, dia wajib puasa, dia kena turut cuklah tu. Tu. Tapi kalau ia nampak, ia pandai, dia kena pandai lah. Dia tu hidup biasa tengok semua. Dia nampak, maka wajib di atas dia tu lah. Tapi learning ni golek ke mana nak tengok kita kalau hak pandai pun tak ada gili.
Ya bukan tengok rumah nak nampak, dia kena tengok tempat-tempat ya. Dah. Bukit Jahar ke di mana. Tu. Maka mudahlah masalah ni kita tak nak ngaji, nanti kita dengar Cuk La lah. Kata ya prakak puasa hari mana, maka kita tunggulah. Niat puasa pada malam tu. Oh zaman dulu payah cuba gambar tengok. Kadang-kadang esok baru tahu atau puasa dah. Moga sungai orang lek nu nak mari tak leh. Delik sana sungai ni. Abah-abah tengok esok tu baik kayuh perahu kita tengok lah dia mau duk puasa dah tak tahu. Nak tengok tak pandai. Macam dulu terosak tak ada. Hak boleh sikit-sikitnya zaman dulu ya guna tanda-tanda. Kalau negara Arab, kalau di Mesir ya cucuh berdeh besar. Di Mesir siapa kelah ni duk bunyi berdeh besar walaupun ya ada terotak dah. Duk iklan mufti dia duk iklan prakak. Tapi dia duk guna lagi berdeh besar di Mesir. Bunyi dum. Duk tak bukit Muqattam dia panggil. Bukit Muqattam bukit hak tinggi sekali di dalam Bandar Kairo tu. Bawa siapa bawa orang nampak nak boleh, dia berdeh tum bunyi. Supaya juga kau masa raya. Dia berdeh. Lepas tu dia pakai cucuh pelita fanus dia panggil. Lampu fanus. Kita tengok sepenga ke apa? Pelita tu lah. Ada sakuk pelita lak kalau kita lalu ke pada pasir zaman dulu ke, lalu pada pasir tengok orang cucuh pelita tu. Kata puasa masuk dah. Boleh niat puasa dah. Ya tanda-tanda. Mak kita tak ada pelita lagu tu tak ada. Suk-suk terik mak kita gede geduk apa? Gode geduk. Geduk dah. Zaman dulu kan geduk. Pika pun tak ada kan. Tapi tak cerak. Kalau geduk orang ber ada, geduk komat ada, geduk orang mati ada, geduk panggil sorak ada. Tapi geduk masuk bulan Ramadan ada ke tak mak kita? Biasa ada tak? Orang tua-tua ada tak? Kita tak ada syarat dah. Geduk masuk bulan Ramadan. Berasa pun tak ada tak? Tak biasa. Berarti budaya kita tak ada. Gondel geduk masuk bulan Ramadan. Dah. Tu. Berkali tak ada. Berkali tak ada. Kalau ada ia jadi budaya, maka boleh terima. Ya pergi kena pahala kalau dulu duk pandai lagi kau budak-budak ni cara godel geduk kau orang orang mati berapa teh, orang nak panggil sorak berapa teh, ada benda pelik-pelik berapa teh. Tak, zaman dulu ya ada, orang pahala zaman dulu. Kalau benda tu jadi tanda boleh ke? Misalnya kita tak nampak sendiri. Orang prakak pun kita tak tahu zaman dulu kan. Tiba-tiba kita dengar geduk. Geduk ni geduk atau nampak nak bulan ni. Boleh puasa, boleh niat puasa. Sebab salah satu syarat nak niat puasa tu dia kena yakin. Dia kena yakin kata esok Ramadan dah. Kalau tak yakin nak niat tak boleh. Misalnya kita tidur pas ngorek. Tidur lepas asar. Tidur jaga tu kurang belah malam. Siap. Cuk La tak ada dengar. Tak ada dengar Cuk La prakak. Nak tanya orang tidur habis dah. Niat apa so? Tak apa, niat. Tak boleh. Tak cerak lagu tu tak boleh. Ya kena cerak dulu kata esok tu Ramadan. Kena cari terosak Cari hak website itu apa? Facebook hak Cuk La tengok. Nampak dah. Baru boleh niat. Tidak ke tak boleh niat kalau tak yakin lagi. Itu dah di antaranya. Baik. Maka nak puasa wajib puasa ni. Wajib puasa ni di atas apa kata wajib puasa ni? Dia kena ada syarat dia. Yang pertama syarat wajib puasa tu dia ada 4 semua. Yang pertama Islam, yang kedua baligh sampai umur, yang ketiga berakal, dan yang keempat berdaya untuk berpuasa, iaitu diri dia tu kuasa untuk nak puasa. 4 syarat wajib. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat kuasa untuk berpuasa. Kuasa untuk berpuasa. Tengok, yang pertama, syarat wajib puasanya iaitu yang pertama Islam. Maka tak wajiblah di atas orang kafir.
Di atas orang kafir tak wajib. Tu. Wajib di atas orang Islam sahaja. Kalau orang kafir tu masuk Islam, buh kata dia masuk Islam malam ni, esok puasa, dia wajib lalu dah puasa esok. Dia kena ngaji. Dia puasa dia tak payah. No. Dia jangan makan, jangan minum, jangan jimuk, jangan. Apa hal? Tak payah no, lu semaya payah engko. Semaya, ambil asmaya, kadang-kadang tak ada. Neh. Kadang-kadang tak ada. Tapi puasa ni senang. Boy masuk Islam malam ni, esok wajib puasa lalu dah. Kalau dia masuk Islam esok hari misalnya, dia masuk lek pagi. Hari tu tak wajib puasa lek tahiyah. Tak wajiblah puasa, nanti dia puasa esok kan. Kalau dia nak puasa juga sunat. Dia nak beraak panggil, dia nak beraak juga sunat. Boleh pahala sunat lah kerana nak hormat bulan Ramadan tu. Nampak tu? Orang kafir tak wajib. Maka senang dia. Tak senang. Orang kafir ni, ia tidak beriman tu, Allah Ta'ala seksa di atas ia tak ada beriman. Api neraka bakar. Kayu seolah kata bara api tu sini. Hak ia tak beriman. Hak ia tak semaya pula, pula kayu api, bara api. Hak ia tak puasa pula, pula. Bermakna kata orang kafir tu, ia tak, walaupun tak wajib di atas dia, tapi hari akhirat esok Allah Ta'ala seksa juga. Seksa kerana ia tak beriman, seksa kerana ia tak semaya, seksa kerana ia tak puasa tu. Kena seksa juga, bertambah-tambah juga. Tambah juga. Tu dia panggil yang pertama iaitu Islam. Yang kedua kena siapa umur, dia panggil baligh, siapa umur baru wajib. Lagu mana siapa umur dalam Islam ni? Siapa umur dalam Islam yang pertama iaitu siapa melalui mimpi basah, ngiga basah, keluar air mani. Sama ada lelaki atau perempuan. Keluar air mani. Tak. Dan bagi perempuan tu mari darah haid. Mari darah haid. Kalau tak mari darah haid, kalau tak mimpi, maka siapa umur dengan melalui umur 15. Lelaki dan perempuan umur 15. Lebih kurang je panggil. Atau kena kira bulan nu siap ni kita nak kira ke mana. Kalau kita kira bulan siap, dia nak kira bulan qamariyah. Kena kira bulan hak agama, hak Islam. Tu. Kena ingat ti umur anak. Berapa dah umur anak, kena ingat ti. Bila sampai 15 wajib dah puasa atas dia. Tetapi Islam dia suruh kau 7 tahun lagi. Semaya pun serupa, semaya puasa hak tula je kena suruh. Bahawa sampai umur 7 tahun, ulama kata kena suruh. Suruh semaya, suruh puasa kalau dia puasa, kalau dia nampak tu dia gagah. Dek nak puasa dak ni? 7 tahun. Kalau nak puasa, terah puasa dia terah. Siapa tu hari apa tak agak suruh buka. Tu. Kena dia tahu dah kata di atas dia ni ada benda wajib puasa. Sikit lagi kau dia umur 15. Kau 7 tahun kena dia tahu dah. Lepas tu kalau nak suruh dia puasa, nak terah tak? Puasa. Misalnya tanya dia, terah puasa dah. Hari ni ambil pagi sampai pukul 8. Pukul 8. Esok sampai pukul 10. Nampak dia tak agak tak boleh kacau. Tak agak tak boleh kacau sebab dia tak wajib lagi, tapi kena ajar dah, kena suruh dah, suruh. Kalau dia tak say tak apa, tak kena godel sebab 7 tahun. Tapi kena duk suruh. Supaya juga semaya pun siapa orang bel tu kena suruh dah. Mana anak kita umur 7 tahun kena suruh dah. Suruh. Pergi semaya lagi, pergi semaya orang bel dah tu. Apa tu? Dia nak pergi segi tak apa, tapi kena suruh. Tu lepas kita tak duduk mana anak. Duduk mana anak kering, cari anak kering kok le benar, nak kelik malam, kelik gelap. Sejak pagi kelik gelap, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya baru kelik. Maghrib baru kelik. Jadi Zuhur dengan Asar tak ada duk suruh kita. Islam suruh. Tu kena turut cari. Kalau nak pergi mana-mana pesan setagi Zuhur dengan Asar semaya tak dah. Suruh.
Saya nak pergi mana-mana dengan saya, nak pergi misalnya nak pergi jalan gimana, kita royak dia. Ini royak semua semaya ni. Jarang lah ni. Zaman lah ni jarang benar. Bos apa umur 10 tahun? Suruh serta godeh. Godeh ajarlah. Tak semaya ni godeh sedih. Godeh tu ya ada cara-cara ya le syarak lah. Godeh jangan godeh di muka, jangan godeh tempat-tempat hak kata tak ada bahaya. Di tangan, di betih, di mana. Agak kata tak ada bahaya. Lepas tu jangan godeh siapa jadi mudarat tak leh. Godeh ia berasa kata ia kena godeh. Ia ada denda kalau ia tak semaya. Umur 10 tahun. Tak. Semua tu serta dengan ajar tu, nama suruh saja. Gi semaya gi. Anak tak tiga apa bah maya. Tu. Lepas tu kita nak mengajar tak anda hatta lagi tarikah. Tu ialah tu cikgu duk tolong ngajar asal wajib di atas kita. Bersiapa umur 7 tahun, wajib suruh, wajib ajar. Sekali di atas pok mak dia. Baru lagi pok dia. Suruh serta ajar. Lepas tu ajar kita tak pandai, kita hatta tarikah. Suruh kena duk suruh. Bersiapa umur 10 tahun, suruh serta ajar serta godeh. Denda. Bersiapa 15 baru ia besok. Tak nak suruh lah, ia sendirilah dengan Allah Taala lah bersiapa 15. Sebab ketika tu ia baligh. Kalau perempuan ketika dia mari atau hak jatuh ia keluar air mani dan sebagainya. Apa tu? Hak tu syarat yang pertama. Budak apabila ia tak balik lagi, ia umur 7 tahun, ia mumayyiz, kalau ia nak puasa sah puasa dia. Maksudnya tu hari pahala dia. Tak wajib lagi. Tapi pahala boleh dah. Tak wajib lagi tapi pahala boleh dah. Kalau dia nak puasa, budak umur 7 tahun. Tapi dengan syarat kena tengok kekuasaan dia tu. Kekuasaan dia tu. Dia duk tak agak, dia duk lemah, tak boleh kacau. Kita nak perhati semua. Ni suruh puasa, jangan makan nanti makan ngabah hari tu. Siap anak kau duk rumah dengan jalan. Kena duk perhati tengok apa dia tak agak, buka. Esok tak apa puasa pula, buka. Tu. Dengan syarat ia puasalah. Tapi kalau ia puasa sampai su, budak umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 11, 12, tak ada masuk 15 lagi, tak ada akhir balik lagi. Pun tak mari lagi. Air mani pun tak keluar lagi. Kalau dia nak puasa, boleh pahala. Tu hari pahala dah dia. Puasa dia sah. Apa tu tak? Yang ketiga berakal. Selain daripada Islam, balik, yang ketiga iaitu berakal. Iaitu tidak gila, tidak mabuk dan tidak piteh. Tengok, dan tidak gila, tidak mabuk, tidak piteh. Tengok gila dulu. Gila ni apabila ia datang sekejap ya, maka puasa ia batal dah. Tu. Jika orang itu gila sepanjang bulan Ramadan, maka tidak wajib puasa atas dia. Muka dia gila kan? Tak wajib duk gila sepanjang bulan Ramadan. Tak wajib, tak kena qada sebab tak cukup syarat. Syarat wajib dia tak cukup. Seolah kata bulan Ramadan, puasa Ramadan tak ada wajib di atas dia jak mula lagi. Kalau dia gila sepanjang bulan Ramadan. Kalau dia gila berapa hari? 10 hari. Maka 10 hari tak kena puasa. Hak lain kena puasa. Ia sembuh bila, maka wajib puasa di atas dia. Maka puasa ni kita nak kira dia ke mana? Itu gila ni. Misalnya dia duk puasa bersapa di pukul 10 atau 11-12 panas. Jadi gila. Maka hari tu puasa dia batal. Lepas tu tak kena qada sebab tak wajib, jadi tak wajib di atas dia. Gila apabila dia datang sekejap ya, maka batal puasa dia. Lepas tu tak wajib dah. Jadi tak wajib pada hari tu di atas dia. Dia tak serupa mabuk. Mabuk ni, orang mabuk ni kena tengok pula mabuk ni. Mabuk hak biasa kita mabuk ubat, misalnya mabuk ubat. Jadi pening mabuk, jadi tak sabar mabuk. Mabuk ni dia kena sepenuh hari.
Misalnya dia makan ubat, duk mabuk. Makan ubat belum subuh lah. Duk pening mabuk, bor dekat-dekat mengorik jadi hingga. Maka puasa dia sah gitu. Tapi kalau hidup mabuk jangan hidup makan apa lah. Puasa dia sah sebab dia ada tempat hilang. Dia tak suka gila-gila lu mari sekejap, mabuk dia kena beri penuh. Lepas tu mabuk dia ada dua, mabuk hak pasal mari kan sendiri, kita tak ada sengaja. Kalau sepenuh hari, kalau datang dia tu, dia panggil, dia tak kena qada. Dia tak kena qada. Tapi bagi orang yang mabuk, hak pasal buat, pasal minum, pasal apa tu, hak tu dia kena qada. Sebab datang mabuk tu dengan perbuatan dia sendiri. Maka dia kena qada. Ibu bapa kena duduk tanda. Anak-anak hak mabuk. Berapa hari dia tak puasa. Kena duduk tanda ke dia. Berapa tahun. Sebab semua tu kena qada. Pite pula, pite yang masuk kata hilang akal juga pite ni. Maka pite ni dia kena sepenuh hari juga. Kalau dia makan sahur dia niat ke apa siap? Dia niat siap. Lepas tu lepas subuh pite. Pite pergi sampai lepas asar pun tak khabar lagi. Nak masuk ngorek sikit. Seminit 2 minit. Hilang pite dia. Orang tak ada bayar ngorek lagi. Ngorek tak masuk lagi. Maka puasa dia pakar gitu. Dengan syarat dia niat dah lah. Dia niat dah. Tu. Apa tu? Dia pite dengan mabuk dia kena sepenuh hari baru batal puasa. Kalau gila mari sekejap tak apa dah. Bila hak tu dia panggil yang ketiga. Adapun tidur tak batal puasa. Kita tidur jam pagi sampai kelak pun tak apa. Misalnya sudah makan sahur, tidur. Jaga isya. Sah tak puasa sah. Pas maya suku hak tu. Hak tu dah sah suku tapi puasa ya sah. Sudah makan sahur ngantuk, tidur tak kepala. Jaga dekat nak terawih. Memang gerak. Terawih bangun maya terawih. Aduh bangun. Terawih nak maya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada maya lagi. Tu hak wajib ingat. Tapi puasa sah puasa ya walaupun dia tidur sepanjang hari. Dia hilang akal tidur. Tapi kerana puasa kerana tidur mudah gerak. Tidur ni mudah gerak. Kalau kita gerak dia bangun. Dia tak suka pite, dia tak suka gila, dia tak suka mabuk. Hak ni nak gerak tak boleh. Mungkin gerak mudah-mudah tak. Tapi tidur sah ni walaupun dia tidur sepanjang hari, dia niat puasa siap dah, sah puasa dia. Sebab apa? Sebab dia boleh gerak orang tidur ni. Bangun, khabar jadi orang biasa lah. Orang mabuk tak boleh pergi basuh muka tak ada lagi. Orang pite pun tak khabar. Orang gila sama telah. Tu. Tapi tidur ni tak apa. Sepanjang hari pun tak apa. Tapi puasa nak pakar kedak tak tahu, tak semaya tu. Pahala nak boleh kedak tapi nak tanya atau kena qada, tak kena qada. Tak kena qada ya, tak kena puasa mula. Pahala, tu suku kira lah pahala. Kita kadang-kadang hak segar molek ni pun pahala nak ada kedak tahu. Duk kata kok orang tidur. Duk kata kok orang tidur. Tu. Habis dah malam ni kita ambil situ dulu, nanti kita sambung minggu depan pula. Yang keempat ada satu lagi. Berdaya untuk berpuasa. Kena kuasa, kena ada kekuasaan untuk nak puasa. Kuasa untuk nak puasa ni dia panggil yang pertama, dia orang lemah di segi syarak. Misalnya orang ada haid, orang ada nifas ni, dia lemah di segi syarak. Berarti dia tak boleh puasa, dia tak kuasa di segi syarak. Hak satu lagi dia panggil di segi hissi. Di segi hissi ni misalnya dia orang tua, terlalu sakit. Orang kata mu tak boleh puasa ni. Kalau mu puasa siap penyakit mu tak hingga. Sampai tahap tu dia tak kena puasa. Qada tak qada suku kira. Hal yang nanti kita bahas mula. Tapi kalau dia tak puasa tak dosa, tu makna dia. Kena qada tak kena qada, kena bayar fidyah tak kena bayar fidyah, hak tu nanti kita cara mula. Dia banyak lagi dalil tu. Tapi nak ayat atau kalau dia tak puasa kerana dia uzur, dia boleh tak puasa. Kalau orang biasa tak puasa tak boleh. Sebab kita ni nak tak puasa tak boleh, dia dosa ni tak puasa tu. Tapi kerana dia tak kuasa, dia boleh kalau dia tak puasa. Pas kena qada dak, suku kira kena kira mula.
Kena bayar fidyah tak? Suku kira. Tu kena ngaji semula. Tapi kalau dia tak puasa tu, makna kata tak berdosa. Tu tak. Habis kat tu jadi 4 dah syarat nak wajib puasa ni 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat berdaya untuk berpuasa. Dah nanti insya-Allah pada minggu depan kita sambung rukun-rukun puasa. Penting ni minggu depan ni penting dah. Rukun-rukun puasa. Niat dan menahan apa semua tu. Insya-Allah taala. Ada soalan tak? Ada dah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa taba'a hudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibi linisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma faqqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wahdina siratal mustaqim waftah alaina futuhal arifin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.